Wah. Sebab. Ayam ASP ni bukan main besar tau. Dekat kau nampak kecil je. Ini dekat van jenazah. Siapa tak puasa, saya bawa dia. No. Tak puasa. Tak puasa. Ini tak boleh jadi. Ini tak boleh jadi. Aku kena call Jain sekarang. Budak-budak ni memang nak kena. Halo? Halo Jain. Halo? Hello, Waalaikumsalam. Ya betul, Jabatan Agama. Ada info. Ada budak tak puasa. Ada budak tak puasa. Apa? Orang tak puasa? Berapa orang? Berapa orang? 3 orang. Ada yang gemuk, ada yang pendek, ada yang bergigi macam tu. 3. Joya betul dia ni. Dia tak puasa, Joya now. Tangkap segera. Sekarang. Now Jain, now. Bye. Baik, saya ke sana sekarang. Baik. Apa yang kau tercekat je dekat situ? Cakaplah. Order ASP. Kau nak ASP. Engkau tu sengor je. Bukannya bisu. Cakap. ASP satu. Takkan satu tu aja cakap. Cepatlah, aku dah seram dah ni. Sekarang orang tengok kan. Cakap. Nak Amy Nak yang ASP satu. Lagi. Nak yang ASP satu. Astaghfirullahaladzim. Engkau ni tiba-tiba tu jujur aja. Udahlah, colour baju sama colour dengan benda ni. Mati-mati aku ingat benda ni yang bercakap. Bang, ni. Dia ada permintaan. Apa dia cakap? Nak yang ASP seekor. Cakap apa? Entahlah. Saya pun tak faham sebenarnya apa dia cakap ni. Apa seronok kau punya sengor tu? Apa makin teruknya? Apa hanya? Cakap elok-elok. Nak ayam ada. Dia nak ayam ASP satu. Dia yang nak, bukan saya. Cakap macam tu pun tak boleh. Dia tak puasa ni. Kat sini kan, area sini tadi kan. Okey. Dah nampak dah. Ini anjing. Wah. Sebab. Ayam ASP ni bukan main besar tau. Dekat kau nampak kecil je. Allah. Siap dengan siren. Rush mari. Ayahku.